Esok Boyjan nak buat surprise untuk customer lama Bos Ijan. So Boyjan akan ikut dan juga bagi jambak coklat kat Acik ni, geng. Wow. Wah, sebab korang nak tahu tak? Untuk esok mungkin ada beberapa customer Bos Ijan yang pernah beli barang dulu 7-8 tahun lepas, datang lagi untuk support Bos Ijan, geng. So esok macam biasa Boyjan akan ke arah Negeri Sembilan, akan ke arah KL. So Bukit ni ikut tema kereta. Allahu Akbar. Wah, agak-agak acik-acik suka tak kalau kita bagi jambak besar macam ni? Korang rasa macam mana? So esok Boyjan akan ke area sana lah, Negeri Sembilan dan juga KL. So kalau nampak kereta ni, geng, kalau tanda kawan Boyjan, hon-hon sikit ataupun jerit asol. So macam biasa, kalau Bos Ijan dah bergerak ke arah untuk hantar customer, barang customer dan juga jumpa customer, pasti korang tahu Boyjan akan sold out kan mana gerai yang terpilih. Biasa Boyjan akan tanya tim Boyjan lah. Dia orang yang pilih, bukan Boyjan yang pilih. Bos, kedai tu bos sold out kan? Dia orang yang akan pilih. So, jumpa esok. Berapa bulan esok? Esok 5 hari bulan 8. 5 hari bulan 8. Semoga rezeki dari Allah milik kita semua, okey? Okey. Mari.